Salam sejahtera dan salam hormat. Yang berusaha wakil pihak ibu, barisan guru-guru yang saya hormati serta murid. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, nama saya Puan Rashida Nur Ain. Adik-adik boleh panggil Kak Sheila. Hai adik-adik. Merdeka! 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 Assalamualaikum, kembali kita di TV Adil PSS. Hari ini saya bersama dengan Kak Sheila. Okey Kak Sheila, apa cabaran Kak Sheila nak hasilkan sebuah buku ni sepanjang hidup Kak Sheila? Okey, dalam lingkup oleh sebab pembaca sasaran kami ialah golongan yang berusia 25 tahun ke bawah, maknanya pembaca-pembaca muda, orang panggil kata Gen Z, Gen Alpha. Jadi oleh sebab tu cabaran yang terbesar buat Kak Sheila ialah sentiasa update dengan trend. Jadi contohnya lah macam sekarang masih lagi trend Korea, kegilaan remaja zaman sekarang dengan Korea, K-pop, K-drama dan sebagainya. Jadi oleh sebab tu kalau tengok daripada karya-karya Kak Sheila pun, Kak Sheila buat suntikan daripada drama-drama Korea ataupun tajuk Korea, cover pun yang bunga-bunga, yang bunga sakura, Nampaklah artis-artis tajuk-tajuk Kencana, Sarang Hayo, Soul Viber, Soulmate, Soul Sister. Jadi semua ni sebab kita nak keep up dengan trend tadilah, supaya bersesuaian dengan pembaca sasaran. Pada masa yang sama, Kak Sheila juga cuba untuk sentiasa kreatif. Pada masa yang sama, kami ada cabaran di Pelinggung yang mana buku kami semua guna bahasa Melayu baku. Jadi sebenarnya agak mencabar sebab pembaca dan remaja zaman sekarang suka guna bahasa Selangor, betul. Suka bahasa Gen Z kan. Jadi itu sedikit mencabar, tapi pada kami itu ialah perjuangan kami tadi Pelinggung. Maksudnya kena hasilkan cerita yang kreatif pada masa yang sama, kekalkan perjuangan bahasa tersebut. Jadi itu agak mencabar, tapi kami percaya itu ialah tabungan kami untuk akhirat kelak. Jadi nak jadi penulis ni dia bukan fikir pasal hari ini saja kita nak seronokkan pembaca, tapi hingga di akhirat nanti, insyaAllah. Amin. Okey, itu saja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.